Hotel Rasa Sayang yang berada di tengah-tengah bandar Johor Bahru. Hotel ini dikatakan ditinggalkan pada tahun 2019. Tetapi mengikut dari keadaan hotel ini berkemungkinan telah ditinggalkan agak lama, dan hotel ini juga dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling menyeramkan. Jadi, jom bersama-sama saya, hos anda, Jejak Solo, dalam misi merasai suasana malam di tempat-tempat yang dikatakan seram, keras dan sebagainya. Jangan lupa bantu like, follow, share dan repost VTT ini untuk kita bersama-sama merasai. Adakah apa yang dikatakan seram itu betul-betul seram? Jom bersama-sama saya.